Nak make up ala-ala Korea susah ke? Senang je, jom. First kali, tinted sunscreen ke up SPF 50. Sunscreen yang mengandungi foundation. Tara. So, tekstur dia memang macam ni. Korang jangan mengada-ngada nak bagi rating rendah, tiba-tiba tulis kat situ, foundation ni dah rosak. Kenapa dia macam ni? Guys, foundation ni memang macam ni. Okay, dalam ni dia ada serum yang diperbuat, ekstraknya daripada biji asam jawa. So, dia akan membuatkan foundation korang pecah-pecah macam ni. Nak guna, mudah je, buka. Muka, tak perlu nak prep apa-apa pun tak apa. 1 pump, 2 pump. Sangat cair. Egg brush ni, sangat-sangat special pembuatan dia. Korang boleh tutup. Nak basuh senang, pakai wet tissue saja. So, daripada sini, ambil, pakai kat muka. Dia sangat smooth. Nampak? Dia boleh ratakan ke seluruh wajah dengan sangat mudah, sangat cepat, sangat natural. Dan dia tak memerangkap foundation dalam ni. Itu yang paling best. Korang just perlu tarik sini, tarik sini, tarik sini, tarik sini, tarik sini, tarik. Dah settle. Cantik kan? Tara. Yang best ni, tinted sunscreen ke up ni, dia sangat natural dan sangat senang nak set dekat kulit. Kedua, ini dia Flawless Blur Radiant Corrector. This one colour peachy pink. Korang pakai sikit je untuk tutup segala-gala dark circle ke, jeragat ke. Okay, macam saya, colour peachy pink ni, dia akan memberikan efek kulit saya, yang mana yang gelap-gelap tu korang boleh tengok. Dia akan terus hilangkan kelopak-kelopak mata gelap, dark circle gelap, semua dia akan brightenkan. Okay, so first step saya akan letak dulu peachy pink. Ini untuk dia meneutralizekan segala warna-warna gelap dekat wajah. Okay, ni je pun dah perfect dah. Next, pakai concealer. Next, kita pakai concealer. Yang this one, untuk kulit saya pakai kod 50. Tak perlu banyak. Sikit saja. Nampak? Dia dah brighten dah under eye saya. Tak perlu pakai banyak guys. Kalau korang banyak kedutan bawah mata, lagi banyak korang pakai concealer, lagilah dia akan cepat pecah. So, korang perlukan satu concealer yang boleh membuatkan bawah mata korang ni nampak brighter, tekstur mudah grip dekat kulit dan tak mudah patchy. Macam ni. Ini dia Hero Glass Skin Glow Highlighter. Okay, kita ada dua. Satu untuk korang yang kulit-kulit medium ke gelap. Okay, kulit medium nak ke arah ke tan skin, boleh ambil warna medium dark. This one sangat skin finish and sangat skin color. And then kita ada satu lagi iaitu light to medium. This one untuk orang kulit cerah dan ke medium. Ataupun kulit korang medium nak ke arah cerah, boleh ambil yang ni. Sekarang saya akan buat swatches. Korang boleh tengok. Dia sangat-sangat. Sekarang saya akan pakai yang ni. Tuh. Korang just guna jari je guys. Guna jari korang tepuk-tepuk saja. Ya. Korang nak seret-seret sikit pun boleh. Tepuk-tepuk pun boleh. Nampak? Oh my god. Sangat natural guys yang ni. Yang ini sangat natural. Yang medium dark. Dan kita ada satu lagi untuk kulit cerah. Yang ini memang kalau kulit-kulit medium nak ke arah cerah cantik. Tuh. Dari jauh. Kulit-kulit medium saya sarankan pakai yang kali ni. Dari jauh orang tak tahu pun. Orang ingatkan memang kulit kita. Sebab dia tak ada apa-apa shimmer ke. Dia tak ada apa-apa yang membuatkan kulit korang nampak macam glitter-glitter ke apa. Tak ada. Dia just kemasan dia saja yang akan nampakkan kulit korang macam tu. Boleh letak depan mata sikit. Okay. Saya suka yang ni. Saya suka yang ni. Tak ke hidung. Okay, kalau kau nak pakai brush boleh. Make sure brush tu brush yang kasar. Dia tak boleh brush lembut.
Kalau ada brush yang kasar, yang loose, dia lagi pigmented. Kalau korang nakkan kemasan yang natural, korang boleh pakai brush-brush yang mampat. Contohnya macam brush foundation, yang bulunya memang korang nampak dia padat. Okay. So macam ni korang boleh juga. Gitu. Nampak? Tu. Atas kening sini, atas kening sini. Kalau nak dekat air, letak kat atas ni. Dia jangan depan-depan ni, nanti nampak berminyak. Letak sini. Letak sini sikit. Oh my god guys, lawa guys, lawa. Bagus sikit. Okay. So, dengan menggunakan beberapa item yang saya tunjuk ni, korang boleh dapat makeup glass skin macam ni. So, untuk korang dapatkan look base yang macam ni, ini tak payah pakai powder pun tak apa. Kalau korang nak powder, lagi bagus. Tapi kalau rasa feeling nak kulit-kulit korang bebas bedak, nak nampak glass skin Korean-Korean, diorang memang makeup macam ni. Less powder. Okay, first, tadi saya pakaikan sunscreen, tinted sunscreen cup. Yang ini memang bila dia dah set dekat kulit, dia memang dah terletak, dia dah tak mencecer, dia dah tak melekit, dia just set macam tu saja. Kedua tadi saya akan gunakan, ini dia, corrector, peachy pink. And then kita juga ada concealer dan highlighter.